Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ni Opah nak ke Thailand. Ni tengah ambil insurans nak masuk Thailand. Yang ini dah masuk Thailand. Tengah tunggu turn nak ke immigration Thailand. Yang ini pula bahagian custom. Owner kenderaan kena uruskan dengan custom bawa masuk kenderaan ke Thailand tu. Sambil nunggu-nunggu tu Atuk ni apa lagi bila-bila budak motor ni ada. Mulalah dia berminat motor tapi dia dah tua, mana nak dibawanya. Lagipun motor ni motor kayangan. Kami ni bukannya orang kayangan. Jadi Atuk boleh menengok je lah budak-budak ni. Budak-budak ni pun semua bagus, layan je Atuk. Rezeki masuk hari ni orang tak ramai. Cuma budak-budak motor ni je lah yang ada. Hati-hati. Opah masuk ikut Bukit Kayu Hitam. Sebab dah memandu jauh, Atuk dengan Opah ambil lah hotel kat Danok ni. Opah nak bagi Atuk rehat. Kami sampai awal sebenarnya boleh teruskan perjalanan setakat nak ke Anyai ke Pak Bara boleh. Tapi sebab jauh dah jalan, Atuk kena rehat lah. Jadi kami rehat lah dulu sini semalam. Hari ni hotel ni murah pula. Opah dapat 490 baht. Sebelum ni hotel ni harga dia 700 ke 800 baht. Opah kalau selalu masuk Thai akan berehat dekat sini satu hari dulu. Dekat sini Opah suka dia berapa, parking dia luas. Nanti Opah tunjukkan parking dia. Dia parking dekat bawah ada, depan hotel pun boleh parking. Tengok Atuk ni lah hotelnya, pemandangan kalau dari malam. Siang Opah tak ambil pun gambar dia, Opah ambil gambar malam. Dia siap ada tempat untuk ambil gambar, sudut ambil gambar. Ni. Ini betul-betul depan hotel ni, tempat makan tu. Opah suka kat sini. Tak payah nak ke mana-mana dah nak cari makanan. Sepanjang jalan ni sampai ke hujung sana, semua gerai makan. Ni Opah tunjukkan suasana malam dekat sini. Betapa meriahnya dekat hotel ni. Kalau ke Thailand, wajiblah rasa daging bakar ni. Atuk yang beria makannya dalam tandak-tandak tadi. Makanan yang Atuk order belum sampai lagi. Atuk makan dah daging ni dulu. Sementara menunggu makanan nak siap. Order dekat apa? Dekat Pekan Danok. Ya. Opah. Pekan Danok. Itulah keadaannya. Tapi dia bukan hari ni Kedah dah cuti dah. Ni orang pun tak ramai. Sebab hari ni hari orang bekerja. Okey. Tu dia. Dia Mbak. Ni dekat Pekan Danok. Ni tukang masak dia. Tu dia. Okey. Wah. Ni jelerakan ni. Lagi bakar. Okey. Lagi bakar dekat Danok, dekat Pekan Danok awak. Belum masuk, belum sedia. Tu dia. Siap. Kacau. Nasi dia banyak betul. Sayur pun sama. Pinggan dia besar, bukan pinggan kecil macam kita makan selalu tu. Ni Opah ronda sampai ke hujung dengan Atuk. Tengok. Dekat sini pun okey juga.
Banyak juga gerai-gerai tepi jalan ni. Deretan kedai ni betul-betul tepi jalan besar. Kalau kita nak ke Hanyai akan lalu sini lah. Tak ada mana lah jalan lainnya. Inilah satu jalannya. Kalau dari masuk Bukit Kayu Hitam. Inilah Upah kata tadi. Depan hotel boleh parking. Bawah hotel pun boleh parking. Yang sebelah bangunan ni pun parking dia juga ni. Banyak parking. Kalau duduk kat sini tak masalah lah nak cari parking. Sebab ada hotel yang dekat sini parking dia susah. Tapi dia parking kat sini senang. Kat lobi ni juga ada tempat tukar duit. Upah beli sarapan pagi di Danau. Ini baru 7 lebih sebelum pukul 8 lagi dah. Ni. Abang semua. Ni kami terjumpa burung tengah makan. Lepas tu dia berkumpulan macam ni dekat-dekat. Selalu dia bertaburan. Tapi ini selonggok aja. Macam geli pun ada tengoknya. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video seterusnya. Jangan lupa support Upah dengan Datuk ya. Jumpa lagi. Bye.